25 tahun Yayasan Amal Malaysia telah berada di persada tanah air dan antarabangsa. Alhamdulillah, hampir suku abad, hampir 25 tahun Yayasan Amal Malaysia telah berada di persada tanah air dan antarabangsa. Sejak 2001, Yayasan Amal Malaysia telah memberi khidmat bakti secara sukarela di dalam negara, termasuk Sabah dan Sarawak, dan juga di lebih daripada 30 negara dalam dunia ini. Misi utama Yayasan Amal Malaysia ditubuhkan adalah untuk membangunkan ummah melalui 5 pendekatan: pendidikan, kebajikan, kesihatan, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Jadi tanggungjawab kita sebagai ahli dan juga relawan Yayasan Amal Malaysia untuk terus kita memberikan iltizam kita, memberi khidmat bakti kepada ummah dalam kita merancang dan kita melaksanakan program-program Yayasan Amal Malaysia, khususnya cawangan Pulau Pinang. Jom sahabat-sahabat sekalian, ahli dan relawan Yayasan Amal Malaysia, untuk terus kita merancang dan melaksanakan aktiviti bagi kita memaksimumkan khidmat bakti kita di lapangan, memaksimumkan penerima manfaat dalam program-program yang kita adakan di lapangan. Untuk itu, saya menjemput pada semua sahabat untuk kita hadir bersama-sama dalam sesi muhasabah duit tahunan kita, iaitu Mesyuarat Agung duit tahunan Yayasan Amal Malaysia kali yang ke-12 yang akan kita laksanakan pada 6 April bersamaan dengan 7 Syawal di Dewan Al-Fatih Masjid Batu Permata Lampau. Dan pada hari yang sama juga kita adakan majlis jamuan Hari Raya bermula daripada pukul 12 hingga ke 2:30 petang. Jom bersama untuk kita bersama-sama menjayakan misi membangunkan ummah bersama dengan Yayasan Amal Malaysia. Beramal kerana Allah, berkhidmat untuk kemanusiaan. Allahu Akbar.